Korang, Cikgu Azmi suruh kita buat papan kenyataan. Oh, boleh. Ni, jom ikut saya cari buluh. A few moments later. Okey, sekarang kita dah dapat buluh. Nak buat papan kenyataan ni, kita kena ada beberapa barang. Alatan yang kita perlukan adalah buluh, kain anduh, tali dan batu untuk kita ketuk. Okey, mari kita mulakan. Untuk mencantumkan dua buluh ini, kita akan menggunakan ikatan seraya. Kita mulakan dengan lilit balap. Ikat dengan ketat. Kemudian, silangkan tali ke atas buluh yang akan dicantumkan. Lilitkan sebanyak 2 kali. Selepas itu, silangkan tali antara buluh untuk menguatkan ikatan. Akhir sekali, kita matikan ikatan dengan simpul manok. Pusing ke bawah dan buat bentuk X. Pusing tali ke bawah dan masukkan ke bawah X. Ketatkan ikatan kita. Sekarang kita ambil kain anduh dan kita hampakan atas papan kenyataan ni. Sekarang, seorang satu ambil tali ni dan ikat mati. Masukkan tali ke dalam lubang yang telah dibuat menggunakan gunting. Buat ikatan mati. Buat ikatan pada setiap penjuru. Okey, sekarang mari kita dirikan. Afiq, bagi ambil kertas nak tampal kat sini. Okey. Terima kasih.